Okay guys, first time jumpa Rosyam Mat. Kita orang ni keluar jemaah keluar 40 hari di route Dahang masuk Sentosa 40 hari. Nak cari barang taang harap-harap banyaklah benda berjumpa kat sini Mungkin nanti kita ambil. Apa? Meriah tuan-tuan sayur-sayur semua meriah. Banyak benda boleh cari sini Oh, sayur-sayur ni. Daun sop. Tomato. Oi, banyaklah. Ni buah-buahan ni. Okey juga buah-buahan ni Tapi harga premium sikit lah harga dia kan. Harga dia premium sikit lah. Buah-buahan ni okey lah, fresh lah. Tapi harga premium lah. Ada kot yang murah-murah sikit ada kot. Tapi pada saya harga buah dia agak premium. Macam apple ni kan RM12 premium. Ni ada baby apa ni? Baby pineapple. Sedap ni mana ni? Oh, ini bahagian fresh mak. Fresh seafood. Narik tuan-tuan. Ikan. Banyak lah Segar-segar. Kita boleh katakan okey lah Taklah segar sangat. Okey lah. Boleh lah. Nampak. Boleh makan rasa yang mungkin taklah teruk sangat. Kualiti dia okey lah. Okey, boleh kita okey. Okey, ini ayam. Bagi potong-potong. Ikut-ikut. Bagi tempat dia. Ayam sekor pun ada. Tapi kita beli ayam kat lain tuan. Dekat ayam fresh lah dekat kedai potong ataupun sembelih proses ayam. Okay guys, ni bahagian telusur Cuma saya rasa agak sedikit mahal dia punya produk butter dia. Boleh lah tapi saya rasa sedikit okey lah. Ini bahagian beras dengan stok tak apa lah barang besar air mineral semua. Uish, narik ni beras, stok beras. Baik, basmati lah basmati. Beras basmati. Pusa. Pusa. Jasmine ke?